Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak goreng peria. Nak goreng peria, nak Nek Yah suruh goreng peria. Anak Nek Yah suka goreng peria. Okey. Tu sebelum tu kita selawat dulu deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat ni. Apa ni? Bawahan dia sikit je, bawahan dia buat kerja yang amat senang. Okey, baik. Ni sahabat-sahabat guna peria, bawang putih, bawang merah, lada besar, udang. Nak buat udang pun boleh, nak buat ikan bilis pun boleh. Boleh lah tu lah. Lepas tu nak guna kicap dan sos tiram. Tak ada benda lah. Okey. Kita siang ni deh. Kita siang apa nama ni? Peria. Sos bapuk peria. Sahabat-sahabat suka ke tak peria? Peria ni sedap dia, pahit-pahit sedap tau. Potong lah, nak potong gana-gana pun. Ada kawan Nek Yah tau, peria dia basuh dengan air garang, dia tak mau hilang pahit. Nek Yah tak basuh pun air garang. Nek Yah suka pahit-pahit peria. Ni bawang. Bawang ni Nek Yah basuh dah ni. Lada. Sekarang kita masuk deh. Kita basuh pulak peria ni, kita pergi masuk. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita nak goreng peria dah ni. Rebus minyak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih ni kita katuk deh. Oh dah mak kacut pula.
Kita bulan bismillahirrahmanirrahim. Yang siapa dia kuning, rebuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk senang. Itu tepung udang. Dah kita dah masuk dah tu. Kita buh satu gas tu. Bubur cukup asis tu. Tujuh bang mana tu. Garam. Okey, sekarang kita bubur. Bismillah. Aduh, mulut jadi ya. Sekarang kita berhijab. Sekarang kita rasa lah masih tahu. Kalau pia kita dah masuk dah. Okey, sahabat-sahabat ni goreng pia kita ni. Siap dah ni ha. Biasa nak yang goreng kalau pia. Kalau sahabat-sahabat masuk warna pia. Kadang-kadang goreng kari li, kadang-kadang goreng udang. Kalau tak ada udang, ada isi ayam pun isi ayam gitu lah. Tapi bubur lauk lah cukup sikit. Sahabat-sahabat masuk warna pia selain daripada goreng. Nak yang roti nak masuk pia. Selain daripada goreng, nak yang tak ada lah. Tapi anak ni suka pria ni. Buat ulang pun dia boleh buat ulang pria. Nak ya kurang ulang pria pahit sikit. Kalau goreng tak apa lah. Tak pahit lah kalau goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pahit. Pahit telur-telur. Tapi pria kan tak pahit tak sedap pula.
Okeylah sahabat-sahabat, setakat ni lah dulu video Nek Yah deh. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Nek Yah bukan niat lah nak mengajar sahabat-sahabat goreng beria. Bukan. Nek Yah masuk laut. Nek Yah hari ni dah berkongsi dengan sahabat-sahabat. Tu je. Tak ada niat sikit habuk nak ajar sahabat-sahabat. Tak ada niat. Sungguh. Okey sahabat-sahabat. Kepada semua yang support Nek Yah dari dulu sampai sekarang, subscriber lama, subscriber baru, Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.